Ketimbang ni dia bukan difference. Ketimbang bermaksud dibandingkan ataupun berbanding. Contohnya kalau kita cakap perbezaan antara nasi lemak dan spaghetti. Nasi lemak lebih murah berbanding spaghetti. In English kita akan cakap the difference between nasi lemak and spaghetti is that nasi lemak is a lot cheaper than spaghetti. Contoh kedua, kita boleh gunakan than ataupun compared to. Contoh kedua, the difference between nasi lemak and spaghetti is that nasi lemak is a lot cheaper compared to spaghetti. Okay, dapat beza dia? Jadi kalau anda adalah seorang cikgu, anda adalah seorang trainer, anda adalah seorang lecturer, anda mengajar dan anda ada kecabaran kadang-kadang nak gunakan English especially depan students, dalam meeting bersama-sama cikgu lain. So anda kena pastikan anda mesti tahu